Hai. Okey, selamat kembali dari YouTube channel Bintang Kecil. So, hari ini kita kembali dengan episod yang seterusnya. Hari tu kita pergi tempat lain, kita pergi Good Time Baking, kita buat baking semua. Tapi hari ni kita ada dekat Toys R Us. Korang nak tahu kita nak buat apa kat Toys R Us ni? Hana rasa kita nak buat apa? Tak sure. Tak sure? Oh, tak tahu. Okey, dekat Toys R Us ni adalah tempat basically memang tempat beli toys lah, betul tak Hana? Betul. Beli macam-macam mainan semua kan. Tapi Hana tahu tak, kadang-kadang kalau beli mainan tu, kita tak tahu sama ada mainan tu perlu ke tidak perlu. Betul? Betul. Kadang-kadang macam mainan tu mahal. Lepas tu main ambil je beli. Lepas tu parents anak menangis sebab dah habis duit. Betul tak? Gelak je dia. Mesti selalu ni kan. Okey. So hari ni kita nak bagi Hana satu challenge lah. Okey. Hana kena masuk dekat dalam tu and jalan-jalan, tengok mainan, ambil lah apa-apa mainan yang Hana nak. Tapi kita ada bagi bajet lah, which is RM100. Macam tu. So, Hana ada RM100 untuk tengok kat dalam ni apa mainan yang Hana boleh beli dengan harga dalam lingkungan RM100 tu. Boleh? Boleh. Okey. Kita tak ada buang masa lagi. Nak teruskan masuk kat dalam and jalan-jalan. And kita tengok apa yang Hana beli. Hana dah bersedia? Dah. Okey, so jom kita pergi sekarang. Jom. Abang, ni dah 114. Abang bagi 100. Itulah challenge dia, Hana. Challenge dia, kita bagi Hana 100. Sana ke jalan-jalan ni, carilah benda yang bawah RM100. Awak kena pandai lah satu sebab kita nak challenge awak macam mana awak bajetkan duit awak tu. Selalunya kan, okey, kalau awak pergi tempat mainan ni kan, kat mana, section mana awak selalu pergi? Lime ke, apa, tanah liat ke, apa ke, satu. Kalau Hana cari barang yang sesuai dengan umur Hana. Oh, barang yang sesuai dengan umur dia. Okey, so maksudnya kalau macam tu, since Toys R Us ni macam memang besar kan? Dia kena jalan dululah kan? Nak tengok kesesuaian umur Hana ni. Betul tak? Sebab kat sini banyak. Banyak kan? Tengok ni pun dah harga 114. Hana dah ada ke skuter ni? Dah ada? Oh, dah ada. Oh, patutlah dia tak tahu je. Okey, so tapi mungkin boleh minta yang cycle kot. Ayah Hana kat belakang tu. Okay, tahu. So, kita dah buat masa lagi. So, jom kita jalan-jalan dulu. Kita tengok lah apa yang barang-barang yang Hana ada kat sini. Yang Hana boleh beli harga tu. Ni RM26. Itu RM14. Murah nak. Boleh beli 10 kat situ. Tengok ni, cantik. Tapi harga dia mahal. Tengok ni dah RM99. RM99 lagi 10 sen nak 100. Hana rasa kalau Hana beli je kat terus. Hana tak belilah. Hana rasa macam tak berbaloi lah kalau Hana beli untuk harga 100 tu. Hana lebih prefer macam barang yang banyak lagi lah daripada beli satu je. Mungkin Hana actually benda ni macam sesuai lah untuk Hana sebab Hana kan macam banyak modelling, pageant kan. So kalau macam Hana beli bracelet ni boleh lah Hana pakai. Tapi itulah harga dia RM159. So nampaknya dekat sini Hana mungkin lah kan kalau Hana nak beli juga Hana boleh lah beli satu kot. Lepas tu yang lain tu Hana kena beli yang murah-murah. RM6, RM5. Okey, so kat sini ada ke apa-apa yang Hana rasa macam Hana berminat nak tengok? Tak ada? Hana tak berminat lah? Tak. Walaupun duit tu dah cukup nak beli? Oh, berminat sebenarnya. Dia macam tengok lagi. Okeylah. So, kita tak nak duduk kat sini je. Kita tengok kat tempat-tempat lain juga. Mana tahu ada mainan yang lagi best kan untuk Hana. Jom, kita kat sini. Ni Hana. Ni baru RM49. Ni RM45. Elsa. Frozen. Ni apa jap? Ni masak-masak. Oh, kitchen play set. So, kat sini RM56. Kat sini RM45. Ada diskaun. Adakah Hana akan beli mainan yang macam ni? Kita tengok jap.
kalau Hana lah kan, Hana dekat rumah Hana suka pretend play tak? Macam main masak-masak kat rumah, jadi chef ke? Tak, adik yang suka. Adik Hana yang suka. So maybe Hana boleh beli hadiah ke untuk dia? Tiba. Takkanlah kan 100 tu untuk diri sendiri, betul tak? Dia tangguh. Okay, so masa Hana tak suka sangat lah macam kitchen set ni, macam masak-masak ni lah. Kalau Hana boleh describe diri Hana, Hana jenis yang suka mainan yang macam girly-girly ke, macam tomboy-tomboy sikit ke? Kalau Hana suka mainan yang dia boleh main ramai. Oh, boleh main ramai. Maksudnya macam board game lah. Oh, macam Monopoly semualah. Uno. Oh. So maksud kita kena pergi tempat yang macam tu. Mungkin kat situ Hana lagi macam rambang mata tu tengok, betul tak? Okey, so jom kita ikut sana. Jom. Wah, murahnya clay ni. RM5 je. Sesuai dengan bajet Hana. Boleh Hana beli? Ambil satu lah. $17. Yang ni RM9 je. Ambil ni lah. Abang Noel, tengok ni Hana ambil apa. Murah. Ni RM5, yang ni RM9. Kalau gabungkan RM14. RM14. Okey, so macam sekarang bajet Hana RM100, tolak RM14. Berapa sen tadi? 80 sen. RM14.80 berapa dah? 100 tolak. Tinggal RM85, 20 sen. Oh, so masih ada banyak lagi lah duit yang Hana nak pakai lah untuk nak beli kat sini, betul tak? Okey. Adakah Hana macam nak stop dekat situ je ataupun Hana nak cari lagi mainan? Nak cari lagi. Nak cari lagi? Okey, so jom kita cari lagi. Apa lagi mainan yang ada kat sini yang Hana boleh suka? Okey, jom. Okey, Hana, tadi Hana dah jalan-jalan kan, dah tengok mainan-mainan kat sini so semua kan. Ada ke mainan-mainan yang Hana rasa interesting selain daripada tanah liat yang Hana tengok tadi? Tak ada lagi, belum jumpa. Belum lagi lah. Kat sini kalau tengok ada macam strategi game tau. Macam Hana cakap tadi, Hana suka macam permainan dengan boleh main dengan adik-beradik semua kan. Macam ni. Tapi kita macam harga dia pun macam ni lah. Dalam lingkungan $7 macam tu. Kalau Hana suka ke game macam ni? Ni game apa ni? Dia macam ada 4 orang, lepas tu kumpul bola tu dekat tempat ni. Macam tu. Kena pukul kuat-kuat. Siapa yang dapat bola paling banyak dia menang. 4 orang. Macam tu. Bolehlah main dengan family. Macam kalau Hana lah kan. Hana selalu kalau Hana ada duit RM100 kan. Adakah Hana memang akan pergi cari mainan ke ataupun macam beli benda lain? Kalau Hana ada yang beli mainan. Kadang kita guna duit tu beli makan juga. Beli makan lah. Selalu makan apa yang Hana selalu beli? Jajan macam makan hari ni. Jajan apa yang Hana selalu macam Hana rasa macam kena beli kalau jumpa? Superi. Superi. Macam anak buah Abang Noel.
So, kalau mainan pula, Hana ambil mainan macam mana? Hana ada suka satu mainan tu. Dia macam memory card. Dia macam kita ada dekat, dia ada benda tu, lepas tu dia ada bulat-bulat kat situ kan. Lepas tu kita boleh tengok dalam berapa saat, kita kena tutup. Lepas tu kita akan ada dapat satu batang tu, kita kena buat tu. Kita tengok kalau kita dapat apa tu kita boleh ambil. Kalau tak, kena tutup balik. Oh. Abang Noel tak dapat tangkap apa. Tapi maksudnya Hana macam suka game yang boleh mencabar minda Hana lah. Sebab macam tu kan dia macam Hana kena ingat. Betul tak? Macam Hana kena ingat. Okey, kalau yang ni contohlah kalau colour. Okey, dia nak colour merah, Hana kena cari warna merah. Kena ingatlah warna merah tu. Macam tu Basically orang cakap macam Simon Says lah kan. So macam kalau kat sini lagi apa agaknya? Hana nak jalan-jalan lagi tak? Nak tengok tak lagi apa mainan yang ada? Ke Hana dah nak stop dah? Nak stop dengan tanah liat tadi tu? Kalau Hana. Apa dia tengok? Tengok. Squid Game. Dia nampak Squid Game guys. Biasalah tu. Umur-umur Hana suka Squid Game. Apa ni? Marbles. Dia macam... dia macam ni. Macam memory game jugalah. Abang Noel rasa. Betul lah. Dekat kad tu. So ni pun salah satu benda yang macam okey lah. Tapi kalau Hana rasa Hana nak ke? Nak? Nak. Okey, so Hana cakap saya ambil ni sekarang. Okey, saya ambil ni sekarang. Sebab apa? Sebab Squid Game. So memang Hana suka ke cerita Squid Game tu? Memang one of your favourite show lah. So maksudnya kalau apa-apa kat sini cakap Squid Game, Hana ambil. Tak kisahlah kalau benda tu Hana tak tahu apa permainan je. So permainan tu boleh belajar kan? Kita boleh belajar. Kita boleh belajar kan? Okay, so jom kita jalan lagi. Kita tengok apa lagi. Mana tahu jumpa lagi yang benda macam Squid Game tak? Okay Hana, tadi Hana dah ambil satu clay yang single, satu clay yang banyak macam ni. Lepas tu Hana ambil yang game Marble Squid Game ni kan. Hana rasa dah berapa dah Hana punya total? Total? Daripada RM85.20 tu, sekarang dah berapa ringgit dah? RM25.30. So dah ada baki lagi lah. So sekarang total semua dah jadi dalam RM75 macam tu lah kan? So sekarang ni Hana nak jalan-jalan lagi ke? Nak tengok-tengok barang lagi ke semua? Stop dah lah kot. Stop dah lah? Betul? Sumpah? Betul. So RM25 tu Hana nak buat apa? Hana nak simpan. Hana nak simpan. Okey, so kalau Hana simpan, Hana nak buat apa dengan duit tu? Hana nak kumpul banyak-banyak ke apa ke? Hana kumpul bagi banyak. Lepas tu nanti Hana ambil sikit guna balik. Guna balik lah untuk cari mainan yang lagi macam harga mahal lagi lah. Macam contoh macam harga ni, 200 lebih ni kan, betul? Boleh lah. Macam tu lah. So macam maybe ataupun Hana boleh simpan untuk nak buat beli makanan pula ke kan. So Hana rasa kan penting tak kita bajet duit kita kalau nak beli sesuatu? Penting. Hana rasa sebab apa? Sebab kalau kita tak kumpul duit ataupun kita dapat bajet macam 200 lepas tu kita habiskan, kalau kita nak guna lagi dah tak ada dah duit. Nanti macam rugi je lah kan. At least kalau kita simpan, kita boleh kumpul banyak-banyak lagi, kita boleh beli benda lain pula, betul tak? Lepas tu belum tentu kita main sangat beribu. Betul. Belum tentu balik rumah main. Nanti kan kalau tak main membazir pula kan. Boleh tak apa yang Hana nak nasihat kat kawan-kawan Hana kalau diorang nak macam minta ibu ayah beli barang mainan ke apa yang Hana boleh nasihat kat diorang? Kalau nak beli barang, katakanlah kita minta ibu ayah kita beli barang kan. Ibu ayah kita kata beli barang yang harga 50. Kalau korang beli habiskan, nanti kalau korang nak beli lagi dah tak ada duit. So better korang simpan sikit.
So nanti kalau macam kita kalau kita simpan, at least macam boleh maybe boleh beli makanan pula ke, boleh beli air pula ke kan. Macam tu. So since Hana cakap Hana dah stop, so kita nak ni apa kita nak buat ni? Kena bayar lah kan? Okay, so jom kita pergi bayar. Jom. Okay Hana, so sekarang tadi kita dah cakap kita nak bayar kan? So kita dah dekat cashier ni. So kalau bila kita dekat cashier ni, mestilah kita kena ada duit, betul tak? Betul. So, ni RM100 untuk Hana. So Hana boleh letak kat situ. Okay. Assalamualaikum. Okay, so dia nak bayar yang ni. Okay. Nah, ni duit untuk Hana. Pegang. Okey. Siapa-siapa boleh letak dalam box merah kat depan. Okey. Okey. Okey, so tadi kita dah jalan-jalan kat sini. Apa perasaan Hana bila lalu jalan-jalan dekat Toys R Us ni? Hana sangat best. Lepas tu harga dekat sini pun sangat berpatutan. So Hana akan datang lagi tak ke Toys R Us ni? InsyaAllah. Kalau Hana nak cari mainan lagi. Nanti dah kumpul RM25 setiap bulan tu, nanti dapatlah beli mainan lagi banyak, betul tak? Betul. So, macam tadi Hana beli 3 benda kan? Antara tiga benda tu apa mainan paling favourite Hana? Squid Game. Yang Squid Game tadi. Okey. Nampaklah dia suka betul Squid Game tu. Tadi macam waktu dia ambil tanah liat tu tak nampak sangat mata dia bersinar. Waktu dia ambil Squid Game tu mata Hana betul-betul bersinar. So tak sabar betul lah nak main Kalau korang semua macam nak cari mainan ke, korang boleh datang Toys R Us ni dekat Pavilion Bukit Jalil. Actually Toys R Us ni ada macam-macam outlet, dekat tempat lain pun ada juga. Itu saja video kita untuk kali ini. Korang semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Sekali lagi thank you Kak Hana sebab join kita punya video ni jalan-jalan. Hana, yelah, untuk Hana juga kan jalan-jalan beli mainan tu tak? Masa Hana pun bajet-bajet semua. Pandailah Hana bajet Hana punya expenses. Okay? So itu saja semua. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi.